Okay, hari ini kita mengadakan taklimat status semasa Obstiris Bersepadu 4.0 kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan fokusnya adalah untuk kita memberikan status dan juga dapatan daripada pelaksanaan Obstiris Bersepadu 4.0 ini yang melibatkan pelbagai agensi, bahagian penguatkuasa KPDN, PGA, Polis Marine, APMM, Eskom, PDRM sendiri dan lain-lain agensi juga. Dan sebagaimana yang kita maklum bahawa pada 11 Mac yang lepas, susulan daripada krisis tenaga dan juga bekalan global kerana konflik di Asia Barat, Kabinet telah memutuskan supaya diaktifkan JTPAP, iaitu Jawatankuasa Tertinggi Penyelarasan antara agensi penguatkuasaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Amar Fadilah. Tujuan Obstiris Bersepadu 4.0 ini adalah untuk kita menyelaraskan tindakan penguatkuasaan yang melibatkan keseluruhan agensi-agensi penguatkuasaan dan diurustiakan oleh KPDN bagi memastikan kita dapat membasmi, mengekang sebarang aktiviti yang melibatkan penyelundupan dan juga penyelewengan barang-barang kawalan, khususnya bahan api, diesel dan juga petrol. Sebab kita tahu dalam tempoh krisis ini antara perkara ataupun barang kawalan yang menjadi sasaran utama itu adalah bahan api, diesel dan petrol, disebabkan oleh lonjakan harga minyak dunia dan juga masing-masing negara berhadapan dengan isu untuk mendapatkan bekalan bahan api